Kini aku sendiri, kini masih sendiri, hadapi hidup ini. Hai semua, saya Siti Khadijah Halim. Saya memegang watak sebagai Laila untuk Cinta Dalam Sekam. Saya memang peruntukkan 1 minggu untuk habiskan ke semua episod. Dan waktu baca tu juga ada turunnya air mata, ada saya senyum seorang-seorang baca skrip. Nama saya Laila. Dalam terang malam, Laila, semua yang telah padam. Bagi saya, penulisan untuk skrip Cinta Dalam Sekam ni sangat cantik. Bila saya baca, saya dah boleh bayangkan scene tu macam mana. Saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi memang dah ada image cerita tu macam dah difilmkan di minda saya. Jadi saya excited nak buat watak ni. Sebenarnya saya ada ambil inisiatif saya sendiri untuk pergi ke kelas akting. Saya sangat menghargai cerita Cinta Dalam Sekam ni dan saya ambil inisiatif itu adalah untuk membantu saya untuk menjadi lebih immerse untuk karakter Laila. Sebab waktu saya dapat cerita ni, jujur saya dah lama tak dapat watak-watak yang berat seperti ini. Jadi apa yang saya buat adalah saya pergi ke acting class, saya belajar untuk berjalan, bercakap. Dan memang saya ada dengar beberapa lagu. Salah satunya adalah Zaitun Samiun. Kini aku sendiri, kini masih sendiri, hadapi hidup ini. Lagu tu saya rasa sangat dekat dengan Laila. Abang selalu macam tu. Abang ni, kalau orang suruh terjun lombong pun buat agaknya. Habis tu abang, siapa nak jaga? Ini adalah kali pertama saya bekerja dengan kebanyakan pelakon-pelakon untuk Cerita Dalam Sekam. Tapi untuk Haida ini kali kedua. Bersyukur sangat saya dapat digandingkan dengan pelakon-pelakon yang hebat. Dan saya rasa watak-watak ni pun memang ditakdirkan untuk mereka. Saya rasa drama ni wajib untuk kalian tonton kerana cerita ni agak berbeza dengan apa yang saya sendiri pernah buat sebelum ni. Jadi saya bukan sahaja berikan yang terbaik, malah saya berikan 120% untuk anda semua dan saya harap anda juga terhibur dengan lakonan kami dan enjoy. Hai, saya Siti Khadijah Halim. Jangan lupa saksikan Cinta Dalam Sekam sebab saya ada sebagai Laila hanya di View.